Sorotan terkini Berita 757. Kuala Lumpur mengalami kesesakan lalu lintas luar biasa sejak minggu lalu didorong peningkatan mendadak jumlah kenderaan menjelang sambutan Tahun Baharu Cina selain faktor kemalangan, cuaca buruk dan beberapa acara rasmi peringkat kebangsaan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata lebih 3 juta kenderaan direkodkan memasuki ibu kota antara 1 Februari hingga Khamis dengan tumpuan orang ramai ke pusat bandar untuk membeli belah menyumbang kepada pertambahan volum trafik. Beliau menjelaskan bahawa Majlis Mesyuarat Raja-Raja yang berlangsung sejak Selasa lalu turut menjadi faktor kesesakan aliran trafik akibat kawalan keselamatan dan penutupan laluan tertentu. Bagi menangani situasi itu, polis menempatkan anggota tambahan di lokasi hotspot, memanjangkan tempoh kawalan trafik serta bekerjasama dengan pihak Lebuhraya dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dalam perkembangan lain, permintaan domestik yang kukuh terus mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan keluaran dalam negara kasar KDNK. Suku keempat tahun lalu mencatat 6.3%, tertinggi dalam tempoh 3 tahun dan melebihi anggaran awal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, momentum ini dijangka menyokong pertumbuhan KDNK 2025 kepada 5.2%, melangkaui unjuran rasmi kerajaan antara 4 hingga 4.8% sambil kadar pengangguran kekal rendah pada 2.9% dan inflasi hanya 1.4%. Beliau menekankan kejayaan kerajaan dalam mengurus defisit fiskal 2 tahun berturut-turut mencatat 3.7% pada 2025 dan menyalurkan penjimatan kepada program bantuan sosial seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA selain projek infrastruktur awam. Pengukuhan indikator makroekonomi juga meningkatkan keyakinan pelabur dicerminkan dalam prestasi ringgit terbaik di Asia. Peningkatan pelaburan langsung dan paras tertinggi FTSE Bursa Malaysia KLCI dalam 7 tahun. Untuk 2026, Anwar berkata ekonomi dijangka kekal stabil disokong oleh permintaan domestik yang berdaya tahan, penggunaan isi rumah kukuh dan pelaburan berterusan. Ini pula berita jenayah. Jabatan Imigresen Malaysia JIM berjaya membongkar sindiket memasukkan dan mengubah suai pasport bagi membolehkan warga asing melepasi saringan pemeriksaan kesihatan FOMEMA dengan penahanan seorang pelajar warga Bangladesh dalam operasi khas di 2 lokasi sekitar Sentul pada Khamis. Operasi itu dijalankan oleh bahagian Perisikan dan Operasi Khas Hasil Maklumat Awam dan Risikan selama sebulan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Lokman Effendi Ramli, modus operandi sindiket ini adalah menawarkan perkhidmatan kepada warga Bangladesh yang tidak layak menjalani saringan kesihatan dengan meminda pasport agar dapat digunakan dalam proses FOMEMA. Pasukan operasi turut menyita 22 pasport palsu, kad akses komputer, mesin pencetak, mesin engraf laser, mesin pemotong curve dan sebuah motosikal dipercayai digunakan dalam kegiatan itu. Suspek warga Bangladesh berumur 27 tahun dipercayai telah menghasilkan 200 hingga 300 pasport palsu dalam tempoh sebulan dan menjalankan kegiatan ini selama kira-kira 6 bulan. Lelaki itu ditahan di bawah Seksyen 56-1-L Akta Imigresen 1959/63 dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Manakala seorang lelaki warga Malaysia turut diberikan notis untuk membantu siasatan.